Pernah tak anda tanya diri sendiri, bila umur 50 tahun, berapa sebenarnya simpanan yang kita perlu ada? Jawapannya sebenarnya berbeza untuk setiap orang. Ia bergantung kepada gaya hidup, matlamat kewangan dan berapa banyak pembelanjaan yang anda perlukan selepas bersara. Ada satu kaedah mudah yang selalu digunakan, iaitu sekitar 35 kali ganda perbelanjaan tahunan. Contohnya, kalau pembelanjaan anda sekitar 30,000 setahun, bermakna simpanan yang ideal sekitar 1 juta menjelang umur 50 tahun. Jumlah ini boleh membantu memastikan persaraan yang lebih selesa. Kalau anda mahu kekalkan gaya hidup yang sama semasa bersara, jumlah simpanan mungkin perlu lebih tinggi. Tambahan pula, kita perlu ambil kira inflasi yang boleh mengurangkan nilai duit dari masa ke semasa. Sebab itu, ramai pakar kewangan sarankan sebahagian simpanan disimpan dalam bentuk emas, kerana emas terkenal sebagai aset yang membantu melindungi nilai simpanan daripada inflasi. Jadi tuan-puan dah jelaskan penjelasan saya. Kalau tuan-puan berminat nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh isi borang biru di bawah ini. Saya akan guide sebaiknya tuan-puan. Semoga bermanfaat.